Bila cerita bak malam minggu, benda pertama yang kita fikir confirm lah bak makan. Betul tak? Tak kira lah dengan kawan ke, dengan family ke, atau dengan markah masing-masing. Jalan Petani, syurga makanan malam minggu bagi orang Sungai Petani. Setiap tempat pasti ada sejarahnya. Dikatakan pernah menjadi laluan utama bagi masyarakat petani yang berhijrah ke pantai barat negeri Kedah pada masa dahulu. Hari ini, Jalan Petani dah diberikan nafas baru melalui projek transformasi lorong belakang dan tepi bangunan menjadi ruang terbuka yang berkonsepkan seni urban dan street food. Idea ni asalnya daripada sekumpulan anak muda, iaitu kolektif Bigi, dan mendapat kerjasama daripada Majlis Pemandaran Sungai Petani. Macam tu lah ceritanya. Kat lorong ni macam-macam makanan mereka duk jual. Start daripada makanan berat, kopi sampailah ke dessert. Ada kuih silo, ada pavlova, ada daifuku. Entahlah, aku nak sebut pun sampai dah nak tergeliat lidah dah. Bukan kata makanan saja, aksesori dan pakaian pun mereka ada jual tang ni. Kalau hampa rasa nak dine in, hampa bolehlah ke jalan sebelah, iaitu Jalan Pengkalan. Kat situ pun ada banyak restoran yang hampa boleh pilih dan makan. So, tunggu apa lagi? Mainlah support orang kita berniaga. Siapa kata Kedah tak ada apa? Betul tak?